Siap. Letak telefon tu. Syirah, ni result sains awak. Cikgu, memang. Waktu saya mengajar, awak buat apa? Awak main handphone, awak bercakap dengan kawan. Awak tak kisah pun dengan result macam ni sebenarnya kan? Awak ingat dengan result ni boleh pergi ke mana-mana ke? Tak boleh. Awak yakin ke dengan result ni awak boleh berjaya? Tak payah tengok tak? Ni Syirah, janganlah tidur. Cikgu, tak dapat ke result sains 1? Result apa awak ni? Itulah awak ni, asyik tidur je. Saya menyesal cikgu. Menyesal apa je? Dah tak ada guna dah kau nak menyesal. Tak boleh jadi. Mulai sekarang aku kena buktikan dekat cikguku yang aku ni boleh. Hei, hari ni result dah keluar. Yakin ke aku boleh 4.0? Syirah, ni cikgu nak bagi awak sama. Kenapa? Cikgu harap kalau baca ni awak banyakkan lagi soalan. Apa dia tu? Tahniah, awak dapat 4 flat dalam sains 1. Macam ni cikgu? Ya, macam ni lah baru betul. Semua yang apa yang cikgu cakap tu untuk bakar semangat awak je. Terima kasih cikgu. Bergetar jiwa. So, dah terbukti dah. Siapa yang berusaha, dia akan pasti berjaya.